Aku bukan profesional fotografer pun, tapi sejak kebelakangan ni, aku mula explore sikit dunia street photography. Dan kali ini, aku nak cuba push diri aku menggunakan Xiaomi 15T Pro. Phone ni datang dengan kamera Leica Semi-Lux plus 5 kali telefoto, features yang rare gila untuk kategori harga macam ni, which selalunya hanya hadir pada flagship phone sahaja. So, consider ini adalah sebagai satu learning journey aku dekat dalam dunia street photography ni. Jom aku kongsikan segalanya yang menarik tentang Xiaomi 15T Pro ni sebagai kamera pocket Leica aku. Let's go! On paper, Xiaomi 15T Pro ni datang dengan Leica Semi-Lux triple sensor setup. Sensor utama dia menggunakan Light Fusion 900 dan dia ada ultra wide angle 15mm sensor dan of course, the main highlight kali ni 5 kali telefoto Leica sensor. Yang bestnya bila bercerita tentang Leica ni bukan sekadar pasal sharpness dia, tetapi karakter color dia yang tersendiri. Kalau korang pilih authentic mode, dia boleh kasih vibe yang lebih cinematic, vibrant pula lebih pop up untuk social media usage. Basically macam belajar pilih film stock ikut mood korang yang nak bercerita. Untuk aku prefer authentic look. That's the best untuk describe how a Leica color should be, at least for my preference. Tapi hero sebenar of course 5 kali telefoto Leica sensor ni, which previously hanya reserve untuk Ultra series sahaja, kini hadir pada T series. Dengan newly added street photography fast shot mode, which previously hanya ada pada siri 15 dan juga 15 Ultra, ia menawarkan Leica experience yang lebih autentik. So dengan adanya 5 kali optical ni, kita ada flexibility untuk capture moment ikut jarak yang kita nak. Dari suasana penuh jalan ke framing yang lebih natural sampailah isolate subjek dari jauh tanpa ganggu mereka. Semua itu maintain detail sharp dan juga compression yang cantik. Bagi aku, inilah point yang buatkan Xiaomi 15T Pro ni rasa macam betul-betul pocket Leica sebab kita boleh explore angle berbeza tanpa kompromi pada kualiti. Dan kalau korang nak push lebih jauh daripada 5 kali optical tadi, Xiaomi bagi flexibility sampai 230mm in sensor zoom. So bukan setakat ultra wide dan juga telefoto, tapi kini korang ada range penuh untuk explore daripada 15mm ultra wide, 23mm wide natural look, 46mm candid street portrait sampailah ke 115 dan juga 230mm. Ditambah pula dengan ultra zoom AI enhancement, kalau korang nak buat layan ambil gambar architecture, bangunan pencakar langit memang syok habis. Tambahan lagi, semua range ini berjaya untuk maintain Leica color science yang sama tau. So gambar nampak konsisten walaupun tukar focal length yang pelbagai. Dan bila mana masuk waktu malam, aku perasan sensor Light Fusion 900 ini masih lagi boleh bagi hasil yang clean. Noise terkawal, highlight tak overexpose, shadow masih lagi detail. Untuk street photography waktu malam, ini antara benda yang paling penting sekali sebab apa lighting tak selalunya ideal. Untuk portrait pula, ia menyokong wide range of multifocal length daripada 23mm, 35mm, 46mm, 75mm membawa kepada 115mm. So, depth of field memang nampak natural, bokeh smooth dan detail muka tak over process. Feeling dia memang lain macam. Ada vibe Leica yang lebih intimate. So bukan setakat candid yang jauh, tapi bila aku nak portrait pun tone dia tetap lawa rasa Leica. Senang cerita, siapa yang baru nak belajar untuk explore street photography, ini adalah pilihan yang paling dekat dengan Leica tanpa perlu membayar harga ultra. Untuk video pula, dia boleh merekod sehingga 8K 30fps, 4K 120fps, 4K 60fps dan ia juga menyokong rakaman log video, which feature yang tak selalu ada even pada true flagship phone dekat luar sana. Bagi yang tak biasa, log ni memang nampak flat bila korang rakam, tapi bila korang color grade, korang boleh tarik semula dynamic range dia, main dengan tonal color dan hasilnya nampak jauh lebih cinematic. Personally speaking, aku suka option ni sebab apa tau? Walaupun aku bukan filmmaker pro, at least aku boleh belajar basic color grading dan juga explore hasil yang lebih kreatif. Untuk sesiapa yang memang serius nak explore bukan saja street photography, tetapi street videography, Xiaomi 15T Pro ni memang bagi ruang untuk korang level up your skill. Dari segi rekaan, Xiaomi 15T Pro kali ni nampak lebih stealthy berbanding dengan generasi sebelum ni, tetapi masih lagi kekalkan rasa premium bila dipegang. Kamera modul pun nampak lebih kemas dengan branding Leica yang bold. Ada 3 pilihan warna, Mocha Gold, Grey dan juga Black. Personally, aku suka unit Mocha Gold aku ni sebab dia nampak lebih classy tau. Ada karakter yang tersendiri. Kali ni juga, ianya datang dengan IP68 rating. Maksudnya kalis air dan juga debu, jadi lebih yakin nak bawa keluar shoot tanpa terlalu risau pasal cuaca ataupun environment. Untuk paparan pula, Xiaomi 15T Pro ni datang dengan 6.83 inci, 1.5K AMOLED display, 144Hz kadar segar semula. Ini adalah skrin yang paling besar yang pernah hadir dekat dalam siri T setakat ini. Bezel dia pun 27% lebih nipis berbanding dengan generasi sebelumnya. Jadi bila layan movie ataupun scroll content,
memang nampak lebih imersif. On the top of that, paparan hadapan ni juga dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 7i. Lebih tahan cala untuk kegunaan harian, dalam masa yang sama memberikan feeling yang premium bila digunakan. In term of performance, Xiaomi 15T Pro kali ini dikuasakan oleh MediaTek Dimensity 9400 Plus. Chip flagship yang memang capable gila. Dengan gabungan 12GB RAM dan juga storan menjangkau sehingga 1TB, phone ini memang feature proof. Nak multitasking, edit gambar, render video pendek ataupun gaming yang berat, semuanya memang smooth sekali. Combo pula dengan Wi-Fi 7. So far kalau korang nak buat main game, even the high demanding one, medium to the high graphic setting, frame rate so far nampak konsisten. Tak ada any irregular heating issue dan connection pun rasa stable sepanjang masa. Untuk bateri, Xiaomi 15T Pro kali ini datang dengan 5500 mAh capacity of battery, which lebih besar daripada model T sebelumnya. Jadi memang mencukupi untuk all day usage. Dan whenever bateri mula low, 90W fast chargingnya boleh top up the juice dalam jangka masa yang cukup singkat. Kesimpulannya, sepanjang menggunakan Xiaomi 15T Pro ni, aku boleh katakan kamera adalah senjata utama untuk siri kali ini. Dengan Leica Samilak lens dia, 5 kali telefoto Leica lens dia, ia dapat memberikan pengalaman kamera yang orang hanya boleh expect daripada kamera flagship mahal selama ni. Dan yang paling best sekali adalah, bukan kamera je power, prosesor MediaTek Dimensity 9400 Plus ni bagi prestasi kelas flagship. RAM dia pun besar, storage sampai 1TB, ditambah pula dengan design premium, skrin besar, bateri tahan lama, pengecasan pantas dan build yang kalis air. Bagi aku, Xiaomi 15T Pro ni bukan sekadar bajet flagship killer lagi, tapi dah duduk selangkah je lagi daripada flagship yang sebenar. So kalau bajet korang tak lepas nak rembat Xiaomi 15 Ultra, ini adalah pilihan yang paling logik. Sebab apa tau? Banyak gila ciri Ultra dah ada dekat dalam package yang lebih accessible seperti ini. So geng, macam mana? Pada pendapat korang, cukup tak Xiaomi 15T Pro ni untuk menjadi alternatif kepada siri Ultra bagi korang? Cuba korang komen sikit dekat bawah. Dan berjumpa kita di kata akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum.